Macam kenal je colour ni. Ni yang colour berkap tu kan? Wow. Inilah dia Yamaha LCV8 Limited Edition. Untuk colour ni inspirasi daripada bendera Argentina. Ada colour biru, ada colour putih. So yang ini kita panggil Celeste Blue. Untuk bahagian cover set dia, dia ada dua texture. Yang untuk biru tekstur dia matte, yang untuk putih tekstur dia glossy. Ada macam diamond-diamond sikit. So itu nampak macam baru lepas polish. Untuk edition LE ni, dia datangkan sekali dengan anniversary yang ke-20. Nampak tak stiker ni? So yang ini menandakan macam benda Yamaha lah. Konon-konon macam tu. Untuk bahagian rim dia pula, mestilah special. Dia didatangkan dengan colour gold. Sama juga dengan emblem dekat tepi ni. Nampak timbul, lepas tu datang sekali dengan warna gold. Yang dekat tail dia pula, warna putih tak korang. Selalu korang tengok warna hitam kan? Nanti letak hitam bising pula. Untuk bahagian aksesori dia pula, dia didatangkan dengan cap yang ni tau. Yang ni korang bolehlah pasang nak tutup dai jendul ni kan? Pakai je yang ni. Lekat je terus. Untuk bahagian baku dia pula, sama juga macam LCSE korang. Beza dia ada nombor siri dekat tepi ni. Okay? Nak menandakan unit keberapa korang dah keluarkan motor ni. So, kalau dapat nombor cantik, apa lagi? Tikam lah. So, untuk harga dia pula, cash on the road adalah RM10,800. Untuk bulanan, korang boleh dapat serendah 320 sahaja. Jadi, siapa-siapa berminat boleh tekan dekat beg biru bahagian bawah. Korang jangan lupa tahu kena share, komen dengan like. Nanti Arish buat review yang lain. Bye-bye.